Hari ni kita nak buat mi celup. Kalau korang rasa tak nak makan nasi untuk berbuka nanti, korang try je resipi mi celup ni. Kalau korang nak simpan resipi ni untuk raya pun tak apa. Nanti tetamu datang hari raya pertama tu, korang hidang je mi celup. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita tumbukkan bahan kita macam akar ketumbar, bawang putih halia. Lepas tu baru kita tumiskan dia. Korang perlukan sedikit jintan manis, sedikit lada hitam, 2 inci halia, 4 ulas bawang putih, 4 tangkai cili padi dan 2 tangkai akar ketumbar. Semua bahan ni korang tumbuk kasar dalam lesung batu. Lepas tu kita ambil periuk kita dan korang panaskan minyak sekejap sebelum kita masukkan rempah 4 sekawan dan 2 batang serai yang dititik. Lepas tu kita masukkan bahan tumbuk kita tadi. Kita nak tumis dia sampailah dia naik bau sebelum korang boleh masukkan ayam. Untuk ayam ni kita masukkan besar-besar sebab nanti sini kita akan carik-carikkan sebelum kita masukkan kita punya air. Lepas tu korang masukkan dalam 1 sudu besar rempah sup dan 1 sup bunjut. Nak bagi gelap sikit kita punya kuah sup, kita masukkan 2 sudu kicap pekat. Jangan lupa untuk korang masukkan dalam 2 sudu sos ikan thai, 1 cube peti ayam dan setengah biji bawang holland yang telah dihiris. Korang kacaukan kita punya sup sekejap sebelum kita renihkan 10 hingga 15 minit sampai ayam masak. Untuk pengetahuan korang, periuk cantik yang saya pakai hari ni adalah Galaxy Casserole daripada Cosmic Cookware. Ini adalah salah satu daripada Galaxy Collection, yang mana juga ada Galaxy Deep Fry Pan dan juga Galaxy Saucepan. Dalam Galaxy Collection ni, bukan sahaja warna dia cantik, tapi juga dilengkapi dengan heat resistant handle. Korang jangan risau untuk pakai Galaxy Collection ni sebab ia dilengkapi dengan non-stick granite coating dan juga sesuai untuk dipakai atas elektrik dan induction cooker atau masak atas dapur biasa pun boleh. Bila ayam dah masak dan sup pun dah mendidih, korang boleh perasakan dengan sedikit garam. Lepas tu korang masukkan sedikit lada sulah dan masukkan kita punya bola ikan. Sambung masak sekejap, siaplah kita punya sup ni. Jangan lupa untuk celupkan kita punya mi dan kuih tiaw. And then korang sediakan kondimen dia macam kacang tumbuk, bawang goreng, cili oil sikit, irisan limau nipis. Korang gorengkan juga bawang putih yang telah diiris dan campurkan dengan minyak panas untuk jadikan garlic oil. Hidangkan kita punya mi dengan sup semua. Lepas tu korang boleh enjoy kita punya mi celup. Jangan lupa untuk try resipi ni nanti. Selamat berjumpa. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.